daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam mengangkat kepalanya di dalam salat, tidakkah dia takut? Tidakkah dia rasa gentar? Tidakkah dia rasa risau bila dia angkat kepalanya di dalam salat sebelum imam? Tidakkah dia takut nanti Allah akan tukar kepalanya kepada kepala keldai? Kita nak bincang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan imam, orang yang dilantik sebagai imam salat dan juga makmum. Dan juga makmum dan selain daripadanya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Para ulama ada berbahas tentang antara imam dan makmum ni siapa afdal. Ada yang kata antara imam dan juga muazzin, maafkan saya. Antara imam dan muazzin mana afdal? Ada yang kata muazzin lah afdal. Sebab apa? Dulu kan kita dah baca hadis. Ada hadis yang khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kelebihan khusus untuk orang yang azan. Kan, tengkuknya akan jadi panjang dengan kata dia akan jadi orang yang kacak dia di hari akhirat nanti. Tetapi pandangan yang tepat ialah imam afdal daripada muazzin. Walaupun kedua-duanya ada kelebihan, tetapi imam afdal. Kenapa imam afdal? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu imam. Dia imam untuk salat. Dah tentulah imam itu afdal. Ya, baik. Sebab itu kata Syekh pengarang kitab Miskul Khitam ni, disebut, dia kata wal imamu fi salah martabatun 'aliyah wa fadilatun zahirah. Dia kata imam di dalam salat ini merupakan satu martabat yang tinggi, wa fadilatun zahirah, satu kelebihan yang terzahir. Walidzalika kanat amalun nabi sallallahu alaihi wasallam, walidzalika kanat amalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh kerana itulah menjadi imam salat ni merupakan amalan bagi Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin. Ya? Dan orang yang tidak ada kemampuan, yang tidak ada ilmu, ya, tak ditolak untuk menjadi imam. Tak ditolak untuk menjadi imam. Dia mesti orang yang faqih. Ya, baik. Kita tengok hadis yang ada dalam bab ni insya-Allah. Kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. أخرجه البخاري ومسلم. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan lafaz Muslim. Hadis ni Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat. Cuma Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan riwayat Imam Muslim. Okey, membawakan lafaz Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam mengangkat kepalanya di dalam salat, tidakkah dia takut? Tidakkah dia rasa gentar? Tidakkah dia rasa risau bila dia angkat kepalanya di dalam salat sebelum imam? Tidakkah dia takut nanti Allah akan tukar kepalanya kepada kepala keldai? Ataupun Allah Azza wa Jal menjadikan gambarannya seperti gambaran keldai? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, soalan ni merupakan soalan, bukan soalan untuk tahu. Kadang-kadang kita ni tanya soalan bukan semata-mata nak tahu. Ada tanya soalan berbentuk soalan yang mana kita nak mencela orang yang kita tanya, ataupun kita nak orang kata apa, beri tekanan pada dia. Macam kita
marah kat staff kita lah kan. Benda tu dia selalu buat, hari-hari dia buat, tapi dia tetap tak tahu kan. Ya, maka dia kata apa? Takkan benda ni bawa tak tahu. Berapa kali dah saya ajak, soalan macam tu bukan soalan untuk tahu. Soalan macam tu soalan untuk memberikan tekanan, taubih. Soalan untuk orang kata apa, memberikan sedikit penghinaan kepada orang yang ditanya. Ya, baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam. Hadis ni secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahawasanya makmum tidak boleh mendahului imam. Sebab itu Ibn Daqiq Al-Aid menyebutkan, dia kata apa? Al-hadis dalilun ala man'i taqaddumil ma'mumi 'ala al-imami fi ar-rafa'. Dia kata hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan larangan seorang makmum untuk mendahului imamnya ketika mana mengangkat kepala. Hadha mansusuhu fi ar-rafa' min ar-ruku' was-sujud. Dan ini merupakan satu nas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut clear. Jangan angkat kepala dalam solat. Bila angkat kepala ni? Jangan angkat kepala. Makmum jangan angkat kepala dulu sebelum imam dalam solat. Angkat kepala ni pada dua tempat. Sama ada pada rukuk ataupun pada sujud. Kan? Dan hadis ini memberikan satu ancaman. Wa wajhud dalil, kata Ibn Daqiq Al-Aid, bentuk dalil ini at-tawa'ud 'ala al-fi'l, memberikan ancaman terhadap satu perbuatan. Wala yakunu at-tawa'ud illa 'an mamnu'. Dan ancaman sesuatu perkara tidak akan berlaku melainkan pada perkara yang dilarang. Jadi, oleh kerana Nabi SAW tak bagi makmum angkat kepala dulu sebelum imam dalam solat, maka kita faham kalau angkat kepala dulu dilarang ke atas makmum, begitu juga mendahului imam untuk turun rukuk dan sujud juga tidak dibenarkanlah. Kerana Nabi SAW tak benarkan angkat kepala dulu. Jangan, dia punya arahan jelas, jangan angkat kepala dulu. Apa maknanya? Maknanya jangan mendahului imam. Jadi kalau turun dulu sebelum imam boleh? Tak boleh jugalah sebab tetap mendahului. Maka yang kita faham, yang mafhum, yang difahami daripada hadis ni, jangan mendahului imam. Yang disebut, jangan angkat kepala dulu. Kan? Okey. Jadi jangan ada orang dia lain buruk. Dia kata, saya rukuk dulu sebelum imam, saya sujud dulu sebelum imam. Tak apa Ustaz, sebab Nabi tak bagi angkat kepala dulu, saya tunduk dulu. Tak boleh juga. Kerana hadis ini ada mantuk, ada mafhum. Ada yang disebut, ada yang difahami. Yang disebut memang jangan angkat kepala dulu bagi makmum. Tak boleh angkat kepala dulu sebelum imam dia. Jadi yang difahami apa? Jangan mendahului. Tunduk dulu boleh tak untuk makmum sebelum imam dia? Tunduk dulu pun tak boleh lah. Sebab tetap mendahului walaupun dia tunduk. Dan Nabi SAW apabila menyebutkan tentang, dalam hadis ini bila disebut, tidakkah dia takut ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun dalam riwayat disebut wajha himar, ada aw di situ, atau tidakkah dia takut Allah Ta'ala akan tukar kepalanya menjadi kepala himar, ataupun gambarannya menjadi gambaran himar, ataupun wajahnya menjadi wajah himar. Atau ni mana satu yang Nabi sebut? Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan zahirnya Nabi sebut salah satu. Nabi SAW sebut salah satu. Cuma perawi dia terlupa. Perawi dia terlupa. Ada yang ingat Nabi sebut kepala, ada yang sebut gambaran. Tetapi Al-Imam Qadhi Iyad, seorang tokoh daripada Andalus, dia sebut apa? Dia kata walaupun ada perbezaan dari sudut lafaz, tetapi dari sudut makna tak ada masalah. Makna semua sama. Kenapa? Gambaran, wajah, semua termasuk dalam lafaz kepala tadi. Sebab itu kata Qadhi Iyad, dia kata apa? Hadhihi riwayat muttafiqah li'anna al-wajh fi ar-ra's wa mu'zamu as-surah fi. Dia kata semua riwayat-riwayat ini bersepakat kerana wajah pada kepala. Kan perkataan tadi sebut kepala, ada riwayat sebut wajah. Wajah dengan kepala
Kan wajah dekat kepala. Maka tidak ada percanggahan. Dan ada lafaz sebut surah, gambaran. Dan gambaran manusia ni kebanyakannya pada wajah. Wajahlah yang membezakan manusia ni paling jelas sekali. Tangan mungkin sama. Dengan melihat tangan, orang tak boleh beza tangan siapa tanpa melihat muka. Dan dengan melihat badan, mungkin orang tak kenal siapa melainkan melihat muka. Ya. Okey. Tapi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Wallahu ta'ala a'lam. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, lafaz yang ramai perawi riwayatkan ialah lafaz kepala. Wallahu a'lam, mungkin kerana Nabi SAW tengok perbuatan tersebut ialah perbuatan kepala. Mengangkat kepala dulu. Maka di situlah tempat Allah Ta'ala nak berikan balasan. Tukar kepalanya kepada kepala himne.